Apa pengalaman seram korang yang pertama? Well, bagi aku, antara pengalaman seram pertama aku adalah baby chair. Well, mungkin zaman sekarang dia dah tak trending macam dulu kan, sebab media sosial kan, dengan TikToknya, dengan YouTube, Facebook dan sebagainya. Mungkin benda-benda seram dah tak jadi lagi meme macam dulu. Tapi masa zaman aku kecil-kecil dulu, tahun 2010 ke bawah mungkin, masa dulu mak aku ada telefon Nokia kalau tak silap. Nokia tu dia bentuk segi empat, sama lah juga macam telefon-telefon sekarang. Cuma telefon Nokia mak aku, dia bucu kiri sebelah bawah. Dia macam, dia punya apa, bucu kiri sebelah bawah tu dia tak tajam. Dia punya Nokia, tak pastilah Nokia apa kan. Tapi dalam Nokia tu ada satu video. Video tu kalau tak silap aku dia nisbah 16:9 mungkin, tak pastilah. Tapi video tu beberapa saat je. And dalam video tu ada satu ruangan gelap. Dalam ruangan tu dia ada sedikit je cahaya. Dalam ruangan tu ada satu kerusi. Kerusi tu dia, aku tak pastilah kerusi apa kan, tapi kerusi yang boleh bergoyang macam ni. Tahu tak kerusi tu? Aku tak pasti kenapa benda tu dipanggil baby chair. Sebab kalau tak silap, orang tua pun ada kerusi macam tu kan. So video tu dia tunjukkan kerusi tu bergoyang dalam beberapa saat. Lepas tu tiba-tiba muncullah muka yang macam ni. Tapi tak adalah muka dia macam aku, lebih kurang macam tu lah. Sebab dia dari jauh kan, dia muka dia putih. Tapi kalau tak silap aku, benda tu hanyalah sekadar, apa orang kata, sekadar nak menakut-nakutkan, ataupun CGI, ataupun kebolehan edit seram pada zaman masa aku kecil-kecil dulu. Dan aku ingat benda tu sampai sekarang, sebab benda tu agak menyeramkan. Kalau korang pula macam mana?